Okey geng, dah siap. Dah siap tukar tempat duduk. Tadi ingat nak pakai yang lama tu, tapi bila tengok yang ni lagi okey, langsung tak ada lubang tu, ngam-ngam ni nampak. Kita tengok belah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni aku nak pasang seat belakang yang dah lama aku beli, yang untuk model UK spec-nya. So dia lain sikit, dia boleh buka. So yang aku punya ni dia tak boleh buka, dia tak boleh selak. Kalau yang baru ni dia boleh selak. Alright, jom layan. Ok geng, hari ni pasang seat belakang ni. Dia punya skru belum pasang lagi. Dia punya insert dia tu. Sebab seat ni yang jenis dia boleh buka tau. Dia boleh buka. So dia boleh buka. Boleh tarik. Kalau yang lama yang ni, yang lama dia memang tak boleh bergerak lah, dia macam tu je. Aku nak gantikan dengan yang dah lama dah aku beli, tapi tak ada masa nak buat. So hari ni aku rajin sikit. Tapi tapak, dia punya tapak ni panjang, nak kena potong sikit. Dia potong sikit baru dah dia pendek sikit. Ni pun nak kena, skru belakang pun nak kena adjust. Nampak tak tu? Banyak kerja nak kena adjust. Skru tu nak kena buat, skru tapak tu nak kena buat balik. So aku akan buat lah, bagi dia apa, cun-cun sikit. Yang ni nak kena potong pergi kedai Bangla, potong bagi dia rendah sikit, sebab dia tak berapa ngam. Nak kena setting kat sini ni bagi dia masuk cun-cun lah. Nanti kita tengok macam mana. Sebab benda ni dia tak PMP, sebab dia aku ambil daripada kereta Saga UK spec. Dia tapak dia tak sama. Nampak yang depan dia punya apa, yang daripada Saga yang tu, yang UK spec tu aku ambil. Yang aku punya ni tak ada. Dia punya ni semua custom balik masuk. Tapi ni tak function ni. Kalau function okey lah, tapi tak function. Kalau yang ni tak tahu kereta apa punya, sebab aku beli memang dia dah pakai seat ni. Sini dia macam terbuka, yang ni dia rapat dengan cun lah. Dia tak ada gap. Dia memang cantik, ngam-ngam nampak. Dia punya seat ada kat belakang. Tak ambil lagi, nantilah tengok macam mana. Nak kena custom dia punya tu dulu, tempat skru. Custom dulu. Tak tahulah kedai Bangla tu buka tak buka. Kalau buka, nak potong sikit. Alright, nanti kita tengok macam mana. Okay, gang, rupanya lubang yang dekat yang ditutup ni, button-button yang ditutup ni, memang dah ada lubang skru. Memang dah ada lubang skru. So kita tak payah susah nak buat skru, sebab dia memang dah ada. So kita try je pasang dulu. Ingat dia ngam tak? Kalau ngam tak payah banyak kerja. Try pasang dulu. Nampak? Dia boleh buka. Cuma yang insel tengah ni kena pasang. Nanti kita tengok macam mana.
Okey, dah tubuh. Skru dah lubang dah buat. So tadi aku dah skru dia agak dia apa ke dalam, so kita kena lapis sikit lah washer baru kita bagi dia tak terangkat, baru dia ngam-ngam kat situ. Nanti kita test tengok. Okey geng, dah siap. Dah siap tukar tempat duduk. Tadi ingat nak pakai yang lama tu, tapi bila tengok yang ni lagi okey, langsung tak ada lubang apa, ngam-ngam ni nampak. Kita tengok belah tu. Boleh tarik. Oh, belakang tak cuci. Oh, ni tak kunci lagi, lupa lah. Nanti kita kunci. Ni pun boleh buka. Okey. Nice kan? Mantap. Tetapi itulah. Tadi ingat buat skru kat bawah tu dah okey dah, tapi tak boleh, tangan tak boleh masuk. So kena custom balik. Buat welding skru dekat body, barulah boleh skru. Yang bawah tu tak boleh masuk, tangan tak masuk. Banyak kerja jugalah, tapi dah settle, alhamdulillah. Alright. Okey, settle ni. Nanti ada modal kita tukar balut. Kalau yang ni dia lagi okey sikit. Kalau yang aku pakai sebelum dia ompong kat sini kan, ni ngam cantik, nampak tak ada lubang. Alright.